You know, I have a theory daripada diri aku ke dirimu. Sebab aku tahu jenis seseorang yang memang suka belajar. At the same time, if I made mistake, aku ke dirimu, I love to introspection diriku ke dirimu. Okay? And the thing is, dia tahu kan, apapun yang dikeluarkan daripada mulut aku tu, aku sadar satu benda. Berbahaya. Okay? Berbahaya. Dia tahu, this is why presentation kita kali tu dengan design yang cukup lain daripada yang lain. It is not just aku bercakap monolog dengan kamera, tapi kita akan bedak screen di sebelah tu. So, nya adalah salah satu presentation aku dengan kita. Dek sadar nak bangsa kita, bumi Sarawak tu, tanah Sarawak tu, ia terkenal dengan headhunters, pancung kepala. Okay? Datuk nenek moyang kita dulu terkenal dengan headhunters, gelaran headhunters. Okay? Siapa-siapa pun penceroboh datang ngagai tempat kita, either ia selamat ataupun tak, that is another story. Okay? Tapi keberaniannya apa? Sifat keberaniannya tadi. Keberanian. Okay? Sifat keberaniannya tadi, nggak ada masalah bagiku. Cuma seiring berjalannya waktu kita untuk buat masa detok kan. Okay? Sifatnya makin nadai. Mungkin ditambah dengan aliran pergerakan masa semasa dunia, ataupun bendanya tadi nak mula hilang entah ke mana, ditelan zaman, ditelan bumi. I don't know. Okay? Ditambah lagi undang-undang lah mungkin. Ada lagi headhunters kita buat masa detok. Kan? Tapi, nyata dek, kita back again tentang keberanian. Okay? Keberanian sikap kita untuk kita sound something. Untuk kita memberi pendapat kita, perspektif kita tentang sesuatu yang jadi. Okay? Bendanya yang memang kita perlu ada sifat bendanya di dalam sikap kids. Siapa-siapa lah. Okay? Dek medak kamera tu aku, okay? Whoever. Dan aku muka kamera tu sebenarnya sebab aku rindu satu sisi daripada diri kumpu. Aku record benda tu untuk diri aku kumpu. Okay? Untuk diri kumpu, aku rindu medak cara pemikiran aku. Okay, bak tahun sekian tu, nama tak kena aku mayanya. Dan ya, bak umurku sekian tu, nama tak kena aku. Bak umurku, contoh let's say, umur aku 22, 23, 24, and seterusnya. Jadi video tu untuk diri aku kumpu. Aku pesan pada diri aku kumpu, dan sedikit improvement daripada diri aku lah, of course. So, keberanian, back again. Siapa-siapalah di antara kita masanya, nanti kita faham, sebab benda tu, ya aku terfikir untuk agak konten tu, mungkin berbahaya, mungkin tak. Okay. Disclaimer terlebih dahulu. The thing is, disclaimer dulu. Nak bermaksud untuk menghasut mana-mana pihak. But the thing is, nanti kita perasan satu kes yang kalaknya di 21/2004, 2016. About 10 years ago. Okay, kisah Bil Kayong. Yang memperjuangkan tanah kita ataupun apapun lah niat baik yang disampaikan oleh ya. Syukur ini adalah sebuah perjuangan yang sangat-sangat amat bagi aku wow, okay. Tapi aku kak menceritakan daripada sisi yang lain, yang dimana sikap keberanian kita tu dah makin hilang abadi nisan. Okay ya. Anggap aja lah Tok Bil Kayong. Okay. Bil Kayong meninggal dunia, pecah batang leher ya. Ditembak dengan menggunakan senapang patah
pagi pukul 8.30, 8.34 lah. Sebab aku research mimit pasal Bil Kayong tu tadi. Okay, kronologi dan sebagainya. Cuma research kunya ya sedikit sebanyak mungkin masih kurang sebab information ya masih simpang siur dalam social media. Tapi the thing is, apa yang aku kak bahas dalam video kita kali itu, ianya satu benda, sikap keberanian. That's why dia ada word di dalam dito tadi, sikap keberanian kita tu dito tadi, yang dimana bangsa Iban Subak, bangsa Iban terkenal dengan headhunters. Okay, headhunters. Nama kebuah headhunters, laban pemberani kita itu tadi. Okay, cuma bendanya semakin majunya dunia, semakin meningkatnya, pesatnya perkembangan zaman tu tadi. Okay, most of you people nak nemu kini nak tuju sikap berani ya tadi. Berani atau mayuh benda yang aku nilai, mayuh benda yang aku kira, perhitungkan. Berani hari setengah ni, okay, berani satu hal. Sampai keberanian kitanya tadi, okay, semasa zaman penjajahan daripada James Brooke-nya Kediri Empu yang menggelar, okay, James Brooke ngumai kita bangsa Iban tu tadi adalah lanun di tanah kita Kediri Empu. Padahal yang menjajah ya, yang nyebut kita lanun, kan? Okay, sikap keberanian. Kita cerita baru sikap keberanian, starting from the basics. Di zaman kita datuk kan, ni bu sebutlah zaman kita clear. Okay, kita memang terkenal lah. Even nanti dia ngagai setengah rumah panjai sekalipun, pastikan rumah panjai yang lama lah. Okay, dia akan medak tengkorak-tengkorak yang hasil pancungan, hasil pemotongan kepala yang tadi. Cuma bangsanya tadi, okay, dengan keunikannya masing-masing. Dalam anak muda kita, bendanya semakin adai. Mungkin dijaga ketat oleh undang-undang Malaysia, okay. Ianya mungkin membahayakan keselamatan, whatever the thing is, okay. Mungkin salah, mungkin betul, tapi mostly betul. Of course, Harrison. Padam dulu. Sikapnya tadi kan, nanti dia dibedah baru, Bil Kayong, cerita Bil Kayong tadi. Nyaklah yang bisik ada di dalam Bil Kayong sebenarnya. Laban dia satu yang memang berani dengan menggadaikan nyawa yang Kediri Empu. Dalam setengah video aku, okay, for past video aku pernah mengisukan, okay, bukan mengisukan, ia lebih kepada kita belajar lah. Belajar. Kita ni buah meda jauh, skop jauh kita tadi. Kita cukup meda di tanah kita Kediri Empu, apa yang kita boleh improve daripada bangsa kita, okay, at least lah, okay, setidaknya kita Kediri Empu, kita boleh menunjukkan taring kita, okay, nak maik sidak ya, nak maik kepada yang berkata, okay, let me rephrase it first, kunangi kesalahan tersebut ku lagi. Kita menunjukkan taring kita, okay, bukan bakal kita kak mengintimidasi. Laban kita itu adalah the majority di dalam tanah kita Rempu. Bangsa kita itu adalah 90%, 80% memang populasi kita yang paling banyak. Cuma, yang tadi, point of view aku tu tadi, kita masih dipegang, dijajah di bawah telapak kaki orang. Okay? Hari ini dia medak. Sen, ni bisa kami tu di bawah telapak kaki orang. Kami tu bekerja mana? Kami tu bisa highlight, kami tu bisa tu, kami tu bisa nyak. Pernah good mentor of mine daripada diri aku Kediri Empu yang madah aku satu benda yang membuka perspektif, okay, yang membuka perspektif cara pandang aku 180 derajat berubah pusing begenya. Okay, entiklah dia nyebut bangsa kita tu dah memang dah maju, okay. Kalau nak dia medak dini-dinilah ataupun isu yang di mana kita tu pernah digelar oleh tanah Melaya di seberang, disebutnya kita adalah Sarawak masih diam di atas pokok tadi.
Sampai kita ke Derempu pun panas ninganya, and then kita nimbal yang baru. Nimbal yang nak cara nama, uji dia datang ke Sarawak. Dia datang ke Sarawak, dia medak. Setiap kampung akan bisik highlight. Setiap kampung akan bisik rumah panjai, rumah batu, whatever the thing is. That's nak utainya nak bula, okay? Utainya nak bula. Cuma utai ke dimension oleh mentor aku tu Siko tu. Okay? I am very glad dan syukur aku mempunyai Siko, mentor yang seperti itu yang membuka mata aku sebenarnya. Okay. Nama daripada ya. Tu sedikit sebanyak yang aku agak boleh ingat. Okay. Dia nyebut Dik, ngumai bangsa dari Empu dah maju. Maju setengah ni. Okay. Maju setengah ni. Okey lah, nanti dia nyebut maju tak ada masalah. Cuma, hari sisi ni bagi. Okay, dia faham tak? Kenok ko dek meli highlight kereta apa aja? Kereta 4x4, Hilux and all of those things. 4x4, pick up, dia bisa sawit, dia bisa tok, dia bisanya. Dia ngumai dari Empu dia bisa 4x4. And then dia ngumai dari Empu dia dah kaya. Kaya setengah ni. Okay. Dia bedah setiap barang di dalam rumah dia cek lah dia tu. Kita start daripada basic dulu. Benda tu harus kita fahami daripada basic sebasic-basicnya. Dia ngumai bangsa dia dah maju. Maju setengah ni. Adakah kita masih disebut oleh tanah Melaya tu tadi masih di dalam kategori Sarawak masih diam di atas pokok? Ni boleh sebut pasal kita tu kerja di bawah telapak kaki orangnya. Ni boleh sebut. Okay, nyak sisi yang lain atau mungkin di part video yang lain. Tapi the thing is, dia medah setiap barang yang ada di dalam bilik dia, baik yang bawang, beras, terdempak dalam bilik dia, okay, gula, garam, minyak, dini dia beli. Pertanyaannya cuma satu, dini dia beli. Bak kedai ci, okay. Dito, aku disclaimer dulu. Aku nggak resis. Ya. Aku bukan jenis membawa orang yang kepada resis. Cuma tu tadi, benda tu senipis oh. Benda tu tipis, setipis-tipis sama ya. Salah jakok seleka, kumaira resis lagi. Tapi the thing is, aku kak nanya benda tu baru nggak gede. Dek beli gula, dek beli garam, dek beli minyak, beras, ini dia beli. Okay? Dia beli bak kedai bangsa orang lain. Itu bukan pasal bangsa siapa paling maju, bangsa siapa paling rendah. Cuma, at least lah benda tu tadi kita boleh introspeksi diri Rempu. Okay. Back again to our story, yang dimana kita dah ngumai Rempu bangsa kita maju. Even, aku yang mengisukan pasal highlight tadi. Okay. Highlight ini dia beli. Bisa tak company Iban yang agak kereta highlight, jenama highlight Rempu? Bukan jadi bos. Bos mungkin setengah, persentasenya pun paling salesperson ada jadi yang ngatur-ngatur sale. Okay. The owner itself yang mengeluarkan keretanya, tapi ia berbangsa Iban. Sama halnya juga, the owner company yang menghasilkan gula, garam, minyak yang bertumbuh di dalam Sarawak tu. Nadai. Sarawak Energy Berhad digagak oleh Taib Mahmud. Petros digagak oleh company-company yang okey lah. Tapi as far as I know, bukan daripada bangsa kita. Okay? Bangsa kita Tanah Bumi Putra Sarawak. Scope explanation aku tu tadi, ia lebih kepada bangsa aku ke Rempu. Aku bangsa Iban. Okay? Kita ngumai bangsa kita tu dah maju, cuma maju buat dini. Yang disebut mentor aku tu tadi. Ante dia nyebut dia maju, setiap barang di rumah dia tadi pun masih dia beli buat kedai orang lain. Okay? Kedai yang lain. Contoh yang boleh aku berikan agak direct Rempu lah. Okay? Dia tu yang dia mendak video tu. Contoh yang lain lah. This is one of the contoh. Bisik dua kedai. Okay? Okay, kita lukis dulu rumah. Okay. Dek, bayangkan dek hidup di bawah
di dalam sebuah kampung lah, kampung. Okay. Yang di mana masing-masing daripada sidak yang tadi bisa berjual kutai. Dan awal lah, ya retail. Retail tu tadi bahasa mudah tadi adalah dia ngambil barang orang, dia markup harga dari empu, and then dia jual baru. Okay. Untuk retail, barang retail lah. Beli barang orang, produk orang, masuk dalam kedai dari empu, and then dia markup baru ngena harga dia boleh duit. So, nya tadi tergagak si datang. Okay, kantin tadi. Dan dibandingkan dengan supermarket yang besar, okay, supermarket lah, dia faham huruf S nya supermarket. Okay, bisa dua kedai ataupun ya dua kedai, itulah, ataupun untuk rumah dari empu. This is your house, okay. Tu rumah dek, tu rumah dek, dan tok kantin untuk dia beli barang macam barang-barang harian, barang-barang basah, manuk, gula, garam, micing, semua utai lah yang diperlukan dek harian untuk dia masak. Tok tadi bangsa dari dempu, okay, bangsa Iban. Sepengalaman mata aku dan perspektif aku, kita lebih memilih untuk dia beli bak kedai Cina. Tok sama-sama bangsa dari dempu. Dia bangsa A, ku nyebut bangsa kumpu tu bangsa A lah. Okay. Dia bangsa A, tok supermarket tu dipegang oleh third party yang menguasai perekonomian di dalam tanah Sarawak tu tadi. Okay. Third party. Okay, third party. Barang yang dijual oleh bangsa direct depo sedikit lebih mahal daripada, okay, mahal yang berkenisen daripada supermarket yang menjual bendanya tadi. Lah benda kena nama, kena ia return bendanya baru, kena yang menjadi pusingan modal ya, kena yang ambil keuntungan yang mimit. Okay. Dan perbezaan harga ya tadi. Bak kedai yang daripada adanya tadi, okay. Kedainya tadi mungkin satu barang, kita contohkan nama beras. Nah lah, nama gula, kopi, garam lah, okay. Something yang reganya dalam RM10 setengah lah, okay. RM10 setengah, okay. Barang nama aku nak nemu, kita pula dia mandangkan bendanya pu. Toh daripada kedai bangsa adanya tadi, okay. Sedangkan yang dijual oleh supermarketnya tadi, okay, yang dijual oleh supermarketnya tadi mungkin RM8,5. Oh, salah logo B atau S. Kebuat kita kak milih kedai daripada kita beli bak supermarketnya tadi, okay. Laban mungkin lebih murah, barang yang mayu pilihan, okay. Barang yang mayu pilihan, reganya pun lebih murah, terjangkau, ditambah lagi dengan ekonomi kita yang gitu. Okay. Tapi, bangsa di kedai rempu, dia memandang kini kumadah. Jauh dekat spot kedai ya. Okay. Jauh dekat spot kedai ya. Dan tubuh di kedai rempu, okay, dia lebih memilih untuk membeli bak kedai supermarket laban mungkin rega yang murah. Mungkin rega yang lebih masuk akal lah kena kodai tadi. Padahal beza RM2 je pun. Okay, beza RM2 je pun. Si koto RM8,5, si koto RM10,5. Tapi dia lebih memilih untuk membeli bak kedai-kedai yang lain, kedai supermarket yang besar. Okay, daripada dia support menyadik dari empu. Menyadik yang tak sedarah ngode tapi yang sebangsa ngode. Okay, tu supermarket tok mungkin untung daripada kedainya tadilah. Walaupun marginnya ya nak pandai tentang ekonomi, cuma at least ya faham satu basic, ianya nama aku nyual barang rega mar, okay, barang aku beli, yang beli dari kedai setia je pun, ya kedai tu tadi S, okay.
RM8.5. Aku jual RM10.5. Okay. Untung RM2. Untung RM2. Okay. Untung RM2-nya pun dekat berkira ataupun lebih dadak lagi bah ya daripada aku. Beza 10%, beza 20% sanggup ngagai kedai tempat lain. Okay? Beza 10%, 20% je pun cuma dia sanggup ngagai kedai lain hanya semata-mata dia rasa bendanya mayuh pilihan whatever the thing is. But the thing is, dia lebih support tu tadi setengah daripada sikap kita tu tadi, dia lebih support kedai yang sampai ke hari tu agak bisa daripada dia support bisnes menyadik dari Dempu. Okay? Menjadi sebangsa dari Dempu. Dan kita masih di dalam ilusi lah. Aku nyebut benda tu ilusi. Ilusi yang dimana kita tu dah maju. Bangsa kita tu dah menjadi lebih di atas orang lain. Yang padahal, antik dibuka baru skopnya tadi, kategori yang paling di bawah. Okay? Kategori yang paling dasar tadi, ataupun masih menengah ke bawah yang tadi. Okay? Sidak ya bekerja dengan orang lain, sidak ya pun nak nemu educational tentang pasal ngagak bisnes kedai Dempu, kenika menjalankan ekonomi tu tadi. Tapi kita tu masih diserap dengan penemu yang dimana, oh ni bisa Sarawak tu dah maju dah. Ketuk, and so on. Whatever the reason is, utai kedepadah dengan gayakung lama tu. Okay? Benda tu tadi kan, nama kebuah kumadah tu. Okay? Pasar rumah, pasar bangsa, kumadam tu dulu. Jauh dekat support menyadik dari Dempu agak kemajuan yang ia rasa maju di dalam diri Dempu. Cuma dia lebih untuk memilih support ekonomi, perputaran ekonomi yang tadi yang nyadi bak tanah-tanah orang lain. Okay? Yang kaya makin kaya dan yang miskin pun makin miskin. Sikok dekat bertumbuh maju tapi kita menjatuhkan dia. Okay? Nyak baru satu tempat aja yang aku sentuh tadi. Berdau di part-part yang lain. Okay? Dan harapan aku lah untuk video tu, aku ngai panjang-panjang man. Laban aku bisa sigeda planning aku buka share dengan kita. Banyak kini kita ulih ngagak bisnes kita ke diri tu. Okay? Dia ulih maju dengan cara berkeni. Okay lah Harrison. Ulama tu, dia selalu berjaya ke bangsa kita dari Dempu. Padahal dia bangsa Iban ke dari Dempu. Nak malu dia kah? Nak? Cara dia memahami utai kekar tersebut dan disampaikan aku ni tadi, tolong. Untai dia jangan cetek. Okay? Cetek ya satu hal. Tapi cara dia memahami apa yang disampaikan dan utai ke dipedak menjadi perspektif orang lainnya tadi. Ia akan menjadi sebuah sakit ya. First time memang sakit. Perumpamaan yang best untuk aku madah dengan gede yang tadi adalah, okay. Dia mudah. Tok katil. Tempat dia tidur. Kot. Okay. Tok langsir. Curtain. Okay. Cantik langsir dia. Langsir tu ya TC dia. Okay. Di TC dia. Tok aku. Okay. Aku sebagai seseorang yang faham tentang something yang kita nak nemu, okay, yang dimana aku belajar daripada pengalaman aku ke diri. Udah ada mendak video tu lagi, aku kan klipkan satu video di kamera. Ia adalah seorang business partner aku, okay. Kini cara pandang ya tentang bangsa kita. Dan benda tu akan menampar diri dia. Tamparan halus untuk dia. Okay. Realiti ya. Padahal ya bangsa orang lain datang daripada tanah India tu, medak dari dan hidup di tanah Sarawak tu, dan dia ngagak bisnes untuk diri Empu, dan ia kaya daripada bisnes untuk diri Empu. Okay? Dan tu tadi pedak ya daripada bangsa kita. Dia medak video tu. Dialogues. You see, you're a person with a little bit of intelligence. But the other fuckers here, they don't. They're only concerned about minum,
Yeah. Babi, that's it. That's it. End of the day, who holds the money? The girls. Yeah. The women are the brilliant ones. They will say, you fucker, go and work. Am I right? Yes. Ah. 100%. So you must. Dan aku bergulai ngoya. Okay, bergulai. Aku lebih kepada diri kumpu aku diau. Aku diau, aku serap memerhati, kadang ketawa mimit ningatai nama tersebut ya. Okay. Aku sebagai seseorang, back again to our story, aku nemu something yang aku belajar daripada pengalaman orang. Aku belajar cara daripada orang ngagai bangsa kita. Dan of course, aku pun malu. Malu satu hal. Dengan disebut ya tadi, utai kebakar disebut ya dalam video yang tadi. What are they concerning about? Ngirup, babi, ngirup again. Ngirup. Ya. Kita tuh dikenal oleh bangsa kita. Orang lain tuh tadi adalah kaki penghirup. Okay, kaki penghirup. Okay, segala macam pipi lah. Dia faham pi tekakung tadi. Okay. Dan aku yang faham muka langsir tu ngagai kita. Aku yang faham tu tadi, aku muka langsir di pagi hari. Kita jenek tinduk, jenek kita tidur. Jenek. Meliur malah. Meliur, bisi peta. Bak bantal lah tadi. Shit. Tok, no dia tinduk. Okay. Aku yang Dani tumu pagi, muka kedai langsir. Dia medak dalam tu tadi. Muka kedai langsir. Muka tu, buka. Bak pukul 8 pagi. Mata panas. Okay. Mata panas mancar. Mancar masuk ngagi mata dek. Leka mata dek. Dia medak first reaction daripada derek dempu pun. First reaction dek pun, nanti dia medak mata panas masuk ngagi mata dek. Okay. Dia akan silau dia sakit pediaman. Nama tanya kedek. Aku tu lagi kat tindu tau. Tutup baru langsirnya. Nyak bahasa yang mudah. Nadailah bangsa kita tu maju begitu. Semuanya maju begitu. Whatever the thing is, dia tadi sebut yang lama tau. Okay. Aku dah muka langsir tu. Dia ngasuh aku nutup langsirnya baru. Dia ngasuh aku nutup langsirnya baru. Nadailah bulak Harrisonnya. Nadai bangsa kita tu begitu. Yang dolo, okay. Aku pernah sound someone yang ya kawin ngomong menjadi empu. Nama gini, incest lah. Somewhere on di tanah Kenawit Jagoi lah. I think rumah siapa lah namamu. Ya kawin ngomong menjadi empu. Yang sidak yang anggap bendanya normal. Aku pun ni kudek lah. Pak pemayuh Indo mayuh dalam dunia tu. Dia ajak kena berjalai. Menjadi dia rempu dekat tanya dek. Okay. Dek ngasuh aku nutup langsirnya baru. Awak kena tinduk jenak. Asal dia tutup baru langsir. Okay. Yang di mana bendanya akan bertolak belakang dengan pendirian sikap prinsipal aku pribadi. No. Hari itu dah siang, bah. Nama dengan suku muka tutup. Angkat, Dani. Ngau aku. Aku tu dah demu dah hari dek. Ngau aku lah. Dani, angkat, mandai kin. Gawak, kin. Tu. Okay. Tu aku. Dek pun dengan malasnya tadi, dengan lembaunya tadi, dengan bantal pun masih ada petanya tadi. Dengan liurnya, dengan mimpinya, dengan tidur yang indah adanya tadi. Okay. Dan you see ya. Nyaklah sedikit sebanyak utai daripada aku dalam bangsa aku dari itu. Kita susah kat nerima. Okay, pendapat yang mengajar, yang improve. Yang improve untuk kita tu lebih nikah. Okay. Susah. Siapa-siapa pun boleh ngagak bisnes. Yes. Nama dia bisa ngagak. Nadai. Okay. Jakok aku pedas tadi memang
akan menyakitkan orang, akan menampar setengah pihak. Okay? Kita padam baru. Cukup dengan orang yang tidur tu dah. Cukup. Okey lah, Sen. Nanti amai lah utai kodek tadi. Kenilah. Utai kekak maneh dia sampai kedek. Ngagai kami. Keni dan first step ya tadi. Okay? First thing first. Apabila dia ngagak bisnes untuk diri dempu. Business, you make money, right? You make money. Dia ngagak duit diri dempu. Dengan dia menjual produk. Okay? Produk. Dengan dia menjual services. Jasa pada orang lain. It doesn't matter, bro. Tapi utai yang disampaikan aku tu lama tu akan selama-lama video tu tadi lah. Okay, for the past 1 month ago adalah orang yang bekerja untuk orang lain. Okay, mean by apa? Tadi tu buat demit. Dia bekerja untuk dia menjawab, untuk dia mencari sesuap nasi setiap hari, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tu bos dia besar. Baka aku. Dia kerja untuk aku. Aku selalu madah ngagak sidak ya. Hari pada direct dempo dia kerja dengan aku kan, manah git dah. Dia ngagak bisnes untuk direct dempo. Okay. Nak dia pakai gaji statik 1,800, 1,500. Kadang nanti bisa disalah pun dek pun akan ditetak aku gaji. Kan nak yang kasih ke? Kan yang kasih ya sebenarnya. Kita itu tadi merik jakuk. Kita itu tadi merik jakuk yang manah untuk ya, nasihat untuk ya. Tapi setengah orangnya tadi bakal orang kaget tinduk. Yang dibuka ke dia langsir, mata panas sudah nak nikai. Masuk ke mata ya. Yang ngasuh tutup baru langsirnya aku gikat tinduk aku ya. Nyamai-nyamai aku tu dah tinduk. Nyamai-nyamai aku tu dah bermimpi jauh ke bulan. Badan masih bakatil. Okay. So, tu dek tadi. Dek bekerja menukarkan jam dek untuk duit. Menukarkan jam dengan duit. Tukar kedai baru, tukar kedai baru. Dengan perbandingan dek menjadi seorang businessman. Dek bisa produk dari dempu ataupun services untuk diri dempu. Okay? It doesn't matter, bro. Sebenarnya, bendanya tadi, aku akan explain baru di the next video aku lagi. Kini kita boleh starting. Okay? Produk, services, okay? Adakah dia menjual ataupun adakah dia start bisnes dari nyampu dengan dia berlandaskan aku minat apa. Okay? Aku minat jamu, aku minat kedai makan, aku minat nasi lemak, aku minat tu, whatever lah. Okay? So, bendanya lagi akan aku explain untuk the next video aku baru. Aku takut jam kita tu dah lalu dah. Jadi, secara kesimpulannya tadi, perbandingan di antara dua itu tadi. Okay? Dua orang manusia tu tadi, sikok ngagak bisnes, sikok kerja dengan orang. So, perbandingan di antara dua ikut manusia tu tadi, sikok ngagak bisnes, sikok kerja baru orang. Ianya hidup di bawah telapak kaki orang lain. Okay? Nya dek yang kerja. Okay? Potential income yang dek bolehnya tadi. Si kotok statik je kerja ji. Si kotok statik je gaji ya. 1,500, 1,800, okay? 2,300 setiap bulan. Berapa gini? Baru 10,000 lah. Okay? Baru ke 10,000. Tapi statik aja. Okay? Syukur-syukur dia terboleh ke 10,000 tu. Okay? Syukur-syukur dia terboleh kenya. Sedangkan nanti dia ngagak bisnes ke direct dempu. Dengan ilmu yang cukup padu.
dengan dek memahami, dengan dek tahu setiap dek ngagak mistake, oh aku sedar salah nama tak gagak aku. Okay, and then dek repair baru mistake dia tadi. Dek repair untuk the next time aku baduk ngagak tetap. Okay, dek improve dari masa ke semasa. Potential income yang dek akan boleh yang tadi lebih daripada orang gaji itu tadi. Yang gaji yang hidup di bawah orang lain yang tadi. Okay, syukur-syukur orang mereka dengan gaji 10,000 sebulan. Dek gawak company nama lah. Tapi as far as I know, nadai limited. Okay, limited. Dek, cap. Business dia tadi untuk the first year dia tadi mungkin dia boleh under 4,500 ke bawah. Okay, 4,500 dan ke bawah. Dek dah nemu dah. Dia dah nemu nama tekad digagak dek. Oh silap aku badito. Oh lama tu aku ngenak kereta orang untuk aku menghantar pekerja-pekerja aku. And then boleh daripada income tu tadi dia beli kereta baru. Ataupun dia beli van baru. Sebulan 4,500. Sebulan baru 4,500. Belilah van buruk kah? 4,500. Okay. Total moles 1,500, 12, 13,500. Okay. Nggak secepatnya matematik aku. Okay. 4,500 jadilah 13,000 tu tadi. Dia ngigak lah second hand pun kereta ataupun second hand pun van. And then dia upah lah gaji driver yang tadi. Dia upah gaji driver yang tadi untuk menghantar ke kuang kuit nganjung pekerja laban dia agak services bah. Nganjung kin baru boleh baru duit. Okay, dia putar baru dalam bisnes, dia cari baru orang lain. Okay, so bendanya tadi kan akan aku bedah baru di dalam the next video aku supaya kita lebih faham gini nama tekad sampaikan aku tu sebenarnya keni starting point kita, keni utek boleh digagak kita, aku ngai bedak bangsa aku tu tadi yang lebih di bawah orang lain. Okay, istilah dia tadi dia kerja dengan orang, dia makan gaji tadi dia masih hidup di bawah telapak kaki orang. Walaupun halal, walaupun haram, tapi kekak aku tu tadi adalah diri dempu. Ni pun mayuh lah. Dia bisa ngembuan penemu aku tu mimit aja. Okay. Dia bisa ngembuan penemu aku tu mimit daripada 100% yang disebut aku tu tadi. Dia ngambil 30%. Dia ngambil 40% utai ke disampaikan aku. Utai ke disampaikan aku tu tadi. Okay. Dia boleh menjadi Siko Harrison Talks yang nombor 2 yang boleh share ngagai mak dek, ngagai apak dek, ngagai menyadik dek, ngagai saudara mara dek, kawan-kawan dek, kaban belayan. Okay. Dia boleh menjadi Siko Harrison Talks yang madahkan benda tu. Oh bisik oh nembiak pintar berketok. Lawau. Ya lega hari bangsa kita redempu. Impiannya tadi adalah kamu dak bangsa itu tadi lebih maju daripada orang. Dengan dia nge-share penemu-penemu macam tu tadi, Siko akan to Harrison Talk nombor 2. Dia Harrison Talks nombor 2. Dia share ngagai orang. Harrison Talks nombor 3. Wujud baru. Dia terinspirasi daripada aku. Wujud baru Harrison Talks nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7. So spreadnya tadi akan besar. Startingnya siapa? Aku yang muka langsir yang tadi. Muka langsir yang tadi. Tapi Siko di antara daripada kita yang tadi dah kak maju, dah kak angkat dah. Yang tak masih lagi kat tidur, lagi kat bermimpi. Bantal lagi penuh peta dunia yang tadi dengan liurnya. Okay. Aku yang muka jalan untuk kita yang tadi, kita pun wujud mayu lagi. Jap, nama neh. Syuh. Aku yang muka jalan itu tadi, wujud baru. Mayu Harrison Talks. Siko pecah baru, Siko pecahkin baru. Siko berkenyak lah ya, more less, lebih kurang. Aku yang buka langsir, kita dah nemu. Okay. Siko akan mewujudkan banyak sekali Harrison Talks yang tahu istilah-istilah apa yang kita boleh majukan di dalam negeri kita. Kita yang agak bisnes, okay. Aku pesan ngage bala-bala kabar-kabar ataupun siapa-siapa lah yang medak video tu, okay. I am very sorry siapa-siapa pun
Okay? Siapa-siapa pun saudara marah daripada bil kayong sekalipun, tapi benda tu adalah nyata. Nyata. Dan aku pesan lagi kita, siapa-siapa yang agak bisnes. Okay? Dek agak bisnes ke diri dempu, tolong simpan satu mentality. Jangan potong periuk nasi orang. Okay? Dek potong periuk nasi orang, dek nutup periuk nasi orang. Simpan satu mentality, tolong jangan tutup periuk nasi orang. Ni koya, Arya kak jahit, Arya kak maneh. Ni koya. Tapi utek ke disebut kunya tadi adalah tolong jangan tutup periuk nasi orang. Dek nutup periuk nasi orang, kemungkinan besar utek kenyadi bak diri dempunya tadi adalah diri dempu kan, dia medak utek kenyadi bak bil kayung. Okay. Secara kesimpulan yang paling basic yang boleh difahami untuk diri dempunya tadi adalah ia memperjuangkan tanah Sarawak tu tadi ngai dibeli oleh setengah pihak daripada third party itu tadi. Okay. Secara kesimpulan yang paling basic yang boleh difaham dek. Yang boleh difaham. Okay. Dengan cara apa? Laban sikap keberaniannya tadi, ia merasa ya betul, nggak ada masalah, tapi aku tetap menghargai perjuangan bil kayong tadi. Yang aku nggak ada kaitan nama-nama, cuma aku terpegun dengan sikap keberaniannya tadi. Sampai-sampai yang menggadaikan nyawa yang pu supaya orangnya tahu dah. Kena ko ya tadi, nanti ku kena ko third party tu tadi. Okay, nanti ku munah bil kayong tu tadi. Mungkin aku boleh maju, bisnesku boleh maju. So, tetapkan satu mentality, jangan tutup periuk nasi orang. Dek hidup dengan cara dari dempu. Dek hidup dengan agak duit untuk dari dempu, tolong jangan tutup. Once you tutup periuk nasi orang, okay, kemungkinan besar dia tadi, dia bakal bil kayong tadi lah. Akan mayuh orang bergedik ke dek. Akan mayuh orang benci ke dek. That's why, penemu yang aku sampaikan, yang aku fahami, yang aku belajar daripada sejarah-sejarah masa lalu kita. Nama yang silap, nama yang betul, pertimbangkan tauladan apa yang boleh diambil, tauladan nama yang boleh dicontoh, supaya kita tu tadi seperti seseorang yang menangguk di air yang keruh. So, my name is Harrison Sedix dalam video 1 jam tu tadi. Okay, 1 jam lebih aku cerita. The thing is, it is up to you. Keni diri dempu dekat aplikasikan dengan apa yang aku sampaikan. But for the next video tu lagi, aku akan share, okay, starting point hari ni yang dek boleh cuba untuk dimulakan, untuk menjana duit untuk diri dempu. Okay, see you in the next time.